Cuma satu isu yang di Kuantan ni yang menarik, apa yang YB pernah bawa dalam sidang parlimen yang lepas, isu parking di hospital. Macam mana perkembangan isu itu? Isu parking ni ialah apabila dia melibatkan, kita kena akui yang pertama, kawasan Kuantan itu dia kawasan hospital lah kita panggil. Kawasan hospital tu dia memang padat dan terhad, melainkan diluluskan parking bertingkat. Itu saja solution dia lah. Itu solution jika diluluskan parking bertingkat. Adapun untuk nak luluskan parking lot di bawah ni, saya sendiri pun memang kita kena akui lokasi tu dah padat sangat dah. Jadi buat masa sekarang ni parking bertingkat itu masih belum ada lah, belum diluluskan lah. Tetapi saya pun dapat maklumat, bukan dapat maklumat lah, maknanya dah ada kelulusan sekarang pun dalam pembinaan di Tanjung Lumpur untuk hospital bersalin dan kanak-kanak. Jadi mungkin plan perancangan kerajaan itu sendiri mengalihkan kepadatan yang berada di STAA ni, maknanya alih ke Tanjung Lumpur sebahagian. Jadi kita akan dapat result dia apabila selesai semuanya lah. Jadi sekarang ni memang kalau untuk parking bertingkat, fokus kepada soalan itu, memang tidak diluluskan dan tiada apa-apa tindakan lagi lah. Itu isu berkenaan dengan hospital tadi lah. Tapi hospital ni dia banyak isu. Dulu dia isu berkaitan dengan hujan apa semua kan dia. Yang paling terkini hari ni, tapi saya tak ada bawa lagi lah. Hari ni kita dapat juga laporan lift lama yang ada orang awam pergi menziarahi keluarga terperangkap dan mereka hampir lemas lah. Maksudnya dalam lift tu, lift lama, dia tak ada aircon dan sebagainya. Jadi hari ni pun saya minta saya punya pegawai masukkan buat dalam laporan, dan juga kita akan hantar surat rasmi lah kepada pengarah hospital, mungkin pengarah negeri Pahang sendiri, dan juga mungkin kementerian di peringkat persekutuannya, untuk mencari jalan bagaimana membuat servis ataupun buat pertukaran kepada perkara-perkara yang kita kira boleh menjejaskan keselamatan awam lah. InsyaAllah. Itu satu isu yang berkait dengan potongan bajet kesihatan. Adakah benda ni akan terkait dengan fasiliti hospital tu sendiri, YB? Apabila potongan bajet ni tadi, sebenarnya dia jadi memberi kesan yang besar juga kepada kesihatan ni. Jadi perkara ni pun dibahas oleh sahabat-sahabat saya ataupun di portfolio kesihatan di dalam parlimen. Dia boleh menjejaskan dari sudut pengambilan kaki tangan, boleh menjejaskan daripada infrastruktur, dan juga dia boleh menyebabkan bebanan kerja kepada petugas, doktor, MA dan sebagainya, kerana kekosongan ini terpaksa dipikul. Jadi dalam perbahasan baru ni pun ada portfolio yang terlibat telah membawa data-data bila seorang doktor terpaksa bekerja dalam beberapa jam, bila juga seorang kaki tangan, jururawat pun ada dibahaskan baru ni, terpaksa bekerja dengan waktu masa yang kita panggil dengan tekanan yang tinggi lah kepada mereka ni, dan boleh menyebabkan kesan kepada sakit mental yang main-main perkara macam ni. Jadi impact dia kerja itu. Impact memotong bajet ni bukan kepada kesihatan, kepada semua agensi. Jika ada pemotongan bajet, kena lihat dari sudut banyak sisi. Cuma perkara tersebut kerajaan dia adalah jawapan dia. Tetapi dari segi kita kena lihat jangan pemotongan ini menyebabkan rakyat ataupun staf kaki tangan ataupun semua yang berada dalam lingkungan tersebut tu boleh memberi kesan yang tidak baik ataupun negatif.